Okey, ni cara untuk verify SIM MMP yang dah diorder melalui online store. So mula kita akan tekan link ini. Dia akan paparkan port in status, port out status, resubmission, port in SIM card verification. Tekan port in SIM card verification. Isikan nombor telefon yang telah diorder. Serial number ni kita akan dapatkan serial number daripada customer seperti dalam gambar ini. Jadi kita isikan nombor siri, contoh ni nombor siri, lepas tu kita tekan verify. Selepas tekan verify, dekat nombor customer tu akan dapat TAC ataupun OTP. Kita minta TAC tu supaya TAC tu kita boleh isikan dalam website ni. Selepas itu tekan verify MMP dan pengguna akan tunggu SMS port out daripada telco asal. Untuk semak status MMP, tunggu dalam 30 minit. Kita boleh semak semula status port in tu, isikan nombor telefon dengan nombor siri yang sama. Jadi kita boleh tengok status nombor tu in progress ataupun ada error atau mungkin ada reject. Jadi itu caranya. Sekiranya ada berlaku reject, kita tekan semula port in resubmission, isi nombor telefon yang sama dan juga nombor siri SIM card dan tekan resubmit. Apabila resubmit, kita kena attach semula gambar my card depan dan juga belakang. Jadi itu cara untuk kita nak verify SIM card yang telah dipesan melalui online store One SOS.